Minggu depan barang gua sampai. Hahaha. Alamak, ini gua dah tinggal secok air nak habis. Brother, jom layan. We complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Masuk balik kita hari ni tajuk penyelundup kat penjara. Ini kompleks sikit lah. Aku sentuh yang mana aku boleh sentuh je. Yang mana tak boleh sentuh tu, I'm sorry lah. Bukan apa, kita tak nak jadikan satu kontroversi dan benda negatif. Betul lah brother. Yang tahu sudah. Betul. Masyarakat yang perlu diorang tahu, yang perlu kita perbincangkan kat sini, gua borak. Yang tak, next time lah. Orang lain mau bikin dia punya pasal lah. Baik brother, siapa sebenarnya yang menyeludup barang kat dalam penjara ni? Siapa? Kenapa diorang seludup? Untuk apa? Boleh jual ke dalam jail ni? Boleh buat duit ke? Dengar-dengar cerita satu tutup Colgate 300. Ni satu tutup Colgate ni aku tunjuk macam ni lah. Tutup Colgate bukan yang jenis tolak tu, yang jenis skru ni kan. Jadi tutup Colgate ni adalah penyukat kat dalam penjara. Jadi dia ada tutup dalam, tutup atas. Belah atas kan dia berlekuk juga ni. Belah atas kan dia berlekuk. Jadi yang atas lagi kecil daripada yang dalam. Jadi satu tutup dalam RM150. Satu tutup atas satu tutup dalam RM300. Satu tutup atas RM150. Kalau boleh jual, asal tak berniaga je dalam jail lah. Baik, itu yang kita nak bahas. Apa sebenarnya yang menjadikan penyeludup ni tak berhenti-henti masukkan barang dalam jail? Apa yang melibatkan diorang ni? Macam banyak sangat duit boleh bawa masuk. Brother, ramai orang tak tahu. Sebenarnya penyeludup yang asyik nak seludup je bawa barang ni bukanlah orang yang untuk berniaga. Bukan. Tak boleh berniaga pun dalam jail. Mat, aku duduk reman sampai 4 tahun. Jadi selok belok, sebelum aku duduk reman 4 tahun pun aku menguruskan benda-benda gini ni. Member telefon, tolong settle ni untuk kegunaan kat dalam. Kadang-kadang terpaksa tunggu 2-3 minggu. Baru barang tu boleh tembus masuk. Tak tahu sampai ke tak sampai lagi. Nanti minggu ketiga dah call balik. Alamak, burung sangkut pula. Tapi still nak seludup juga masuk. Kita bahas Okey. Yang selalunya mencari-cari jalan untuk bawa masuk ke dalam ni adalah orang yang buat kerja dadah tu sendiri. Baik penjenayah yang buat kerja pecah-pecah rumah ke apa ke ni, yang terlibat dengan dadah juga. Kebanyakan yang cuba menyeludup masuk ni tokan sendiri. Sama ada big boss yang kena tangkap ataupun anak buah yang kena tangkap. Jadi kalau big boss yang kena tangkap, anak buah masih lagi menjalankan operasi kat luar. Itu sebab macam tajuk yang kita bahas sebelum ni tu, ada kereta kan. Jadi bos kat dalam dapat telefon, dapat seluduk bawa masuk, dapatlah menguruskan anak-anak Dayak ni kat luar ni. Masih lagi ada top man kita kat luar ni hantar barang kat diorang. Jadi bila hantar barang kat diorang masih boleh push barang. Diorang ni still tak ambil barang orang lain. Tak apalah abang Mahi kat dalam, gua relax dulu lah. Gua bikin, sebab kita pun berjasa dengan dia pun berjasa dengan kita. Betul, kita pun campak barang pun modal atas angin. Dah relax lama lah. Jadi dia pun tak tahu kita punya big boss besar atas siapa. Kita pun tak bagi jalan. Tak boleh. Ini periuk nasi tak boleh kasih semua orang. Betul. Kita punya big boss pun tak langgar pergi direct dia. Kecuali
dapat kita punya permission. Tu pun tak jumpa, barang campak kat mana-mana je. Jadi bila big boss kat dalam, dia akan jadi macam tu lah. So big boss bila dapat kereta akan roger orang atas akan hantar barang dadah kat diorang ni, dan operasi masih berjalan. Jadi bila operasi masih berjalan, duit ada lah. Betul tak? Duit ada lah. Bila duit ada, dalam sini takkan nak duduk melanguk masam. Betul tak? Takkanlah nak duduk aku di penjara, duduklah baik-baik ikut program. Otak penyelundup, selagi boleh selam, kita selam. Kecuali operasi. Selagi boleh selam, kita selam. Kecuali operasi. Jadi anak-anak Dayak kita dekat luar akan menguruskan. Akan menguruskan lah. Abuk ke, sialah bau tai. Abuk ke, sejuk ke, apa-apa sahaja yang boleh diseludup masuk. Jadi anak-anak buah kita akan berusaha sedaya upaya mungkin. Sebab apa? Bos kat dalam. Bila bos kat luar, dia terbalik pula. Anak buah kat dalam, lepas sampai lah, tak lepas nasib lah. Anak buah bukan keluar duit, tapi dia orang pun ada jasa. Dia orang pun ada jasa dengan kita yang big boss ni. Konon-konon lah big boss. Alah, bos air balang tepi jalan pun orang panggil bos, betul? Bos dadah lagilah menggambarkan seorang yang berpengaruh. Bukan berpendidikan tinggi, berpengaruh saja. Jadi bila bos kat dalam, anak-anak Dayak akan mengusahakanlah. Bila ada duit, kalau tak ada duit, bos pun masam kat dalam. Macam aku cakap lah, bos takkan nak duduk melanguk saja menunggu perbicaraan. Nak pula bos pula kena 39B. Tu hari misku, barang kena setengah kilo. Kantoi berangkut kat dalam set baik, bini tak kena. Jadi bila bini datang visit, bos kenyit-kenyit mata ke, bagi tahu line gini, bahasa-bahasa rahsia ke, bini akan sampaikan lah kat anak buah. Terjadilah proses penyeludupan. Dan yang aktif menyeludup adalah orang yang ditangkap bersama dadah. Sama ada yang menggunakan dadah ni tak ada duit, diorang tak boleh seludup masuk. Diorang ni tunggu tembak akaun je. Kau kena tangkap ke dadah 12-2 ke 15-1 ke. Jadi bila duduk jail, tiba pula bilik gua ada sejuk, baru jatuh. Dengar je bilik sebelah ada sejuk, nak terberak lah ni. Terus automatik rasa terkucil lah, tahi nak keluar ni. Mulalah bila yang kat bilik sini pula ayat sikit. Bilik kau ada nak tembak akaun lah. Bilik Abang Maya ada sejuk. Orang baik sah. Pula dia main jiwa pula. Mulalah yang tukang membeli ni tetap ada dalam penjara. Yang tukang membeli yang itulah yang ditangkap memiliki dadah sikit-sikit, bukan tokan tau. Ditangkap memiliki dadah ataupun ditangkap urin. Jadi teringin lah. Itulah yang dapat. Dia ada kereta pula. Kereta tu telefon lah. Ada kereta pula. Halo, yang tolong yang masukkan abang duit 150 nak beli baldi. Baldi pula. Yang bini kau tak tahu apa-apa kat jual, kat luar masukkanlah duit. Suami nak beli baldi, tak ada baldi dalam jail. Mampus. Ramai orang yang ingat macam tu. Jadilah urusan jual beli. Sebenarnya atas keperluan sendiri je buat masuk. Tokan pun kalau kat luar dia pun bisnes dia pun ciput. Orang hantar barang kat budak dia kerja pun barang sikit. Barang contohlah dia dah kat dalam kena tangkap setengah kilo. Budak dia sekarang ni jalan barang 50G je sekali hantar. Big boss sana lah, big boss yang masih kat luar lagi hantar 50 gram je. 50 gram 2-3 hari baru habis. Jadi tak banyak lah masuk. Bila dapat masuk ke dalam penjara pula, tambang mahal dia. Bukan pakai burung merpati tau, pakai orang ni semua nak duit. Lagi-lagi perjalanan ikut jalan gelap, memang nak duit.
sebelah tangan 500 paling kecil tu. Barang belum tentu sampai, belum tentu ke mana-mana lagi, tambang dah 500 mati. Jadi kalau Big Boss pun barang kat luar pun tengah jalan ciput-ciput, untung pun sikit, ambil untuk keperluan sendiri je lah. Tapi keperluan sendiri pun 5 gram sampai kat dalam jail banyak. Orang ni satu tutup, orang ni setengah tutup atas, orang ni dapat rolling-rolling, dapatlah duit tambang pun tak apa dah. Duit tambang tadi kan, yang tambang untuk masuk ni tak kisahlah, pakai siput ke, tikus ke, tambang tikus, tambang siput ni 500, dapatlah cover duit ni. Bukan besar pun. Jadi penjara modern ke UKP ke bukan tak ada khusus pasal benda ni. Dia orang pun tahu target dia orang-orang yang kat dalam ni, tapi mereka tak boleh nak menghapuskan, mereka mengawal. Baik, keperluan sendiri, jika ada lebih jual. Siapa pula orang yang mereka gunakan untuk lorong masuk? Jadi penyelundup ni kalau kena dengan modal, dia orang pun cerdik juga. Kalau tambang mahal-mahal tak nak. Aku sendiri pun okey lah. Ini baju cakap, okey lah kau nak masuk, tambang je 2,000. Lama 2,000 kau tak isap pun tak apalah. Betul tak? Melampau sangat, nak untung lebih je. Sebab barang belum tentu lagi. Dia ni pula kita check rekod dia juga. Dia ni pernah lepas tak bawa kapal orang? Pernah. Kita punya orang mesti kenal lah kan, orang ni contoh namanya Mort. Pernah tak dia kapalkan orang? Dia tak pernah. So nanti kau bagi duit kat dia, senyap. Kau nak marah pun tak boleh. Nanti alasan dia gini bagi kau okok sebatang. Kau tak sakit hati. Okay. Macam mana penyelundup ni akan cuba cara? Okay lah. Bila mereka ni ada duit dan ada orang suruhan yang masih jual dadah, jadi saling mencari jalan. Orang yang kat dalam ni standby jalan dalam, orang yang kat luar sana standby jalan luar. Yang kat dalam ni standby jalan dalam, yang kat luar standby jalan luar. Maksudnya yang kat dalam ni akan link lah tu, sebab telefon adalah benda paling penting bila engkau di dalam penjara. Sebab tu wartel ataupun telefon dekat tempat jumpa dirakam percakapan untuk menyekat benda-benda macam ni lah. Bila ada telefon yang diseludup, bebaslah bercakap. Jadi yang di dalam bersedia dengan burung keluar, burung masuk. Maknanya orang yang pergi mahkamah lah. Bilik kau besok ada orang nak pergi mahkamah. Ada orang nak pergi mahkamah seorang ni. Mahkamah dia mahkamah 2. Jadi kita dah bagi hint orang kat luar sana. Okey, budak aku ni, budak yang kat dalam ni, nama sekian-sekian, dia mahkamah 2 besok. Jadi yang kat luar pula mencari jalan macam mana nak pas dekat mahkamah 2 besok. Tumpah lokap mana, siapa yang dapat digunakan, dan benda ni bukan mudah. Kadang-kadang orang yang bercakap ni membuatkan aku yang duduk jail lama pun bergoyang saat yang jail gua. Lama engkau borak macam senang sangat macam kau bawa masuk dadah apa ni? Dalam jail ni pakcik kau punya kawasan ke? Kan? Menggambarkan seolah-olah yang nampak masuk barang ni senang. ABC, zoom je masuk. Janganlah macam tu. Tu dah kira jadi tak bertanggungjawab. Memang aku tahu kau tak suka dengan polis, kau tak suka dengan warden penjara. Tapi dia orang pun kau ingat suka dengan kau ke? Sebab cara kau menyampaikan tu tak ngam lah bagi aku lah. Aku suka nak bagi detail yang dalam jail ni bukan tak ada. Tak mustahil kau boleh sampai barang kau. Tapi kalau kau nak bezakan dengan yang kat luar, jauh. So, jauh sangat. Tapi boleh dapat tu, wallahualam. Tengok seberapa hebat kau punya tikus masuk. Cuma janganlah gembar-gemborkan yang benda ni senang dapat. Kat mana pun duduk jail, asal kau ada duit je, barang kau semua apa. Penat aku nak cerita pasal benda gitu. Okey, baik brother. Jadi bila yang penyelundup tokan dekat dalam ni yang dah terkepit setengah kilo sangkut ni, tapi masih ada support sikit-sikit kat luar, masih ada lagi duit boleh cari sikit-sikit, bolehlah cuba nasib menguruskan. Ngengong-ngengong, pempong-pempong, dah set. Okey, confirm kita punya budak satu keluar besok mahkamah. Kau jangan lupa tau,
Kau sampai, kau call Mutu Sami, kau nanti tunggu je Mutu Sami cakap. Kalau dia cakap kau barang ada simpan dalam toilet sini-sini, kau kena merayu dengan escort kau, cakap kau dah nak tercerit, dah tak berak dah, tak boleh tahan lagi dah, kau dah pergi cepat-cepat. Kau sampai kat dalam toilet tu, barang nanti dia akan bagi tahu kat mana-mana. Jadi budak ni pun, dalam otak dah fikir, barang belum lagi dapat kat tangan, belum lagi tahu nak lepas masuk kat lokap macam mana lagi ni. Dia pun dah termenung, kau jangan kecundang kau punya habuan mesti ada lah, abang mesti payung lah kan, kerja mesti mau jalan dulu. Baik bang, siap sedia. Dah tabik macam polis pula. Dah jalan kau melingkup pergi mahkamah. Yang kat luar pula menguruskan lorong-lorong lah. Mana nak letak dalam tandas ke, mana nak bayar orang ke, mana nak kau tim dengan hakim ke, letak kat dia punya rambut palsu ke. Itulah letak dia lah. Yang penting yang budak ni besok dah sampai, Roger Mutu Sami pun cepat-cepat uruskan gedak-gedak cepat-cepat ambil, makan terus telan. Belum sampai lagi, kita kat jail ni duduk tengyang-nyang ni budak sekali dia jatuh hukum besok mampus. Kan kita duduk reman, dia pergi mahkamah kes kecil. Kalau Kimia sampai, dia mengaku terus pergi penjara jatuh hukum, terlupa kau. Tapi dah pesan awal-awal lah, kau kalau jatuh hukum kau pas ke orang lain je, kau jangan bawa ke sana pula. Aku tahu mana nak cari kau. Kita pun tahulah, dalam jail words paling penting kita pegang percakapan. Jangan kencing orang punya barang. Kencing orang punya barang hari ni, besok, lusa tak jumpa tak apa. Satu kali jumpa kalau jadi hal. Dia orang pun kalau boleh tak nak lah jadi hal. Sebab dalam jail kau mana nak lari? Kau mana nak lari? Jadi bila dah pergi, dah menguruskan, situlah antara jalan-jalan ni aku tak boleh nak sebut sangat lah jalan warden ke, jalan polis ke, jalan mana ke, penyeludup takkan berhenti daripada mencuba adjust ni magistrate ke, lawyer ke. Jadi bila antara lubang-lubang semua tu terpenuhi, barulah barang kat budak yang kita hantar daripada, yang kita pergi mahkamah tadi daripada jail ni, dapat kat tangan dia pun fly balik. Kita kat dalam sini dah dapat call kita punya brother Mutu Sami kat luar. Mutu macam, okey bang, barang sudah kasih. Hatiku berbunga wah, terus berbunga, benda belum sampai lagi. Mutu Sami cakap baru pas je, baru pas, benda baru pas. Sampai tak sampai belum tahu lagi. Saya nak balik lagi, nak tempuh base UKP lagi. Base UKP lagi nak tempuh lagi, tak tahu selamat ke tak selamat. Arwah tak arwah lagi, kuarantin 14 hari. Nanti next episode kita borak pasal kuarantin Kuarantin pula 14 hari. Short story potong, dia pun dah balik, sampailah kat kuarantin. Jadi bila dah sampai kat kuarantin, kita pula susah-susah nak calling bawa. Sebab kita tahu barang orang kita dah pas kat tangan dia. Kalau boleh, besok nak terus barang ni sampai. Macam mana budak yang bawa barang kita tadi tu sangkut kat kuarantin lagi? Dia memang kena duduk kuarantin 14 hari. Memang wajib di kuarantin. Paling cepat pun 10 hari dekat bawah. Takkan mau tunggu, betul tak? Takkan mau tunggu. Jadi cubalah pecah jalan lain lagi. Tapi barang budak ni dia tak boleh buka. Kalau barrel tu sebiji datang macam ni dalam plastik, dia tak ada hak nak buka. Kau jangan memandai-mandai buka. Habuk boleh, sejuk panas tak boleh. Di barang kita akan uruskan macam mana kita punya link express pergi ambil kat tangan kau, pergi mana-mana, barang untuk kau akan sampai juga. Jadi kawan-kawan, harap jelas siapa penyeludup, apa macam penyeludupan ni boleh berlaku, dan membimbangkan ke tak penyeludupan ni, bagi aku tak adalah.
dikawal sikit-sikit. Kalau kau nak kata dalam jail mewah, dalam jail boleh make money, jual satu hari boleh 1 tutup Colgate, 10 tutup Colgate, kau bayangkanlah. 1 tutup Colgate dalam RM300, 10 tutup RM3,000. Kalau aku bongok-bongok punya calculation matematik pun dapat sale RM3,000 sehari, modal RM1,000, bayar burung RM1,000, untung RM1,000. Aku pun dengan senang hati nak duduk jail 3 tahun. Kau tahu dalam 3 tahun kalau aku boleh make money satu hari RM1,000 bersih, 10 hari RM10,000, 30 hari RM30,000, 10 bulan RM300,000. Abang keluar dengan gaya dia. Aku kaya. Tak adalah semacam tu. Cuma penyeludupan tetap berlaku kerana yang masuk jail adalah orang yang menguruskan dadah, baik anak buah dia ataupun bos dia ataupun dua-dua sekali sudah masuk, mulalah pecah. Habis semua orang kalau boleh nak suruh paskan barang kat dalam. Begitulah kawan-kawan semua, terima kasih kerana sudi subscribe. Terima kasih banyak yang komen, yang repost ini video. Terima kasih banyak. Terima kasih tak terhingga juga kepada gua punya brother sponsor Putra Nissan Kelang, penjual kereta termaco di abad ini. Kalau kau nak beli kereta, tolong kontak dia. Bagi link aku ada letak dekat profile. Boleh kontak dia kat sana. Cat merah, cat hitam, cat hijau, cat biru, semua pun ada. Kawan-kawan, terima kasih subscribe. Dan kita makin menghampiri ke podcast dan challenge kerana support daripada korang. Baik, brother, terima kasih banyak. Ada rezeki, I see you in court.